Bismillah. Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat demo live macam mana guna kad IC kita untuk beli minyak RM1.99. Jom. Langkah pertama, pilih jumlah. Katalah kita nak RM10. Buat bayaran. Bajunya. Kemudian insert IC. Weh, bagus betul. Siap. Tetapi saya perasan tak semua kita selesa untuk guna ATM buat bayaran di luar. Saya rasa saya tahu kenapa. Kerana kita tak suka kena tahan RM200. Betul kan? Jangan bimbang. Saya cuba kongsi dengan anda macam mana untuk elakkan. Jom. Langkah pertama sama dengan tadi. Pilih jumlah. Katalah kita nak isi RM3 bawa motor. 3. Yang ni jangan wave, tapi masukkan kad. Jangan tengok. Dah boleh isi. Mudah kan?